Bayangkan korang boleh design poster yang power, edit gambar cun dan layout majalah atau buku, semua dalam satu app. Dan percuma. Assalamualaikum dan hai korang. Aku Imran dari Seafood.com. Hari ni aku nak share satu berita gempak yang tengah jadi buzz dalam dunia kreatif. Especially untuk korang yang suka design. Dalam video ni kita akan kupas apa benda Affinity by Canva ni, apa beza dia dengan Adobe, percuma ni betul ke, apa korang boleh buat dengan dia, dan aku akan tunjuk sikit demo lah. Seriously, kalau korang pernah rasa software design yang terlalu mahal atau susah nak belajar, this is the answer. Tapi apa catch dia? Betul ke free? Ramai yang tanya ni. Welcome to Affinity. Creative freedom, free forever. Alright, apa itu Affinity by Canva? Sebelum ni, Affinity ni satu set software yang profesional daripada Serif. Ada Affinity Designer, foto dan publisher. Ramai designer suka sebab dia laju, tak berat dan one time payment je dulu. Tapi sekarang, Canva dah beli company tu dan dia gabungkan semua dalam satu app yang baru dipanggil sebagai Affinity by Canva. Software ni run atas Windows dan Mac, iPad coming soon dan boleh guna percuma. We're really proud to announce that the all-new Affinity is entirely free forever for everyone. Ya, Free forever. percuma, free forever untuk semua basic features dia. Korang cuma perlu sign in pakai akaun Canva je. Canva ni korang mesti kenal sebab dia platform design drag and drop yang ramai guna untuk social media, presentation dan macam-macam lagi. Tapi Canva ni target dia dulu untuk user biasa-biasa je, bukan level pro. So dengan pembelian Affinity, dia sekarang dah mula target golongan pro designer. Macam korang. Gempak gila move ni. Lagi-lagi dalam minggu yang sama Adobe launch features baru dia. Okey, part ni mesti korang nak tahu harga dia kan. Basic version percuma. Yeah, Affinity is entirely free. Tapi ada juga features extra macam AI, one click remove background yang hanya untuk pengguna Canva Pro. Tapi tak ada pun tak apa, korang boleh terus guna basic version tanpa bayar. You could even call it Cool AF. Jom tengok apa yang best. App 3-in-1. Vector ataupun designer, pixel ataupun foto, layout ataupun publisher. Laju, ringan dan boleh zoom sampai 1,000,000%. Boleh customize workspace ikut suka korang. Support file PSD, PDF, SVG dan juga AI, no problem. Sebelum tu, macam mana dapatkan Affinity by Canva ni? Senang je, pergi ke laman web rasmi dia, affinity.studio. Klik dekat button Get Affinity dan sign up untuk download. Sign in pakai akaun Canva je. Kalau korang belum ada, daftar je akaun percuma. Lepas tu download ikut sistem korang, Windows ataupun Mac. Siap, korang dah boleh install dan boleh mula explore Affinity. Masa korang buka je app Affinity ni, korang akan nampak interface yang clean dan professional. Ada 3 workspace utama, Vector, Pixel dan Layout. Semua dalam satu tempat, boleh switch terus ikut keperluan projek. Tak perlu buka apps berasingan. Korang akan jumpa tools yang biasa korang guna dalam software pro lain macam pen tool, brush, layer panel, gradient, text frame dan macam-macam lagi. Yes, memang rasa macam guna Adobe. Antara kelebihan besar, korang boleh buka file PSD, AI, PDF dan banyak lagi format tanpa masalah. Nak buat dokumen multi-page? No problem. Layout majalah, katalog, e-book, semua boleh. Dan yang paling menarik untuk pengguna Canva, korang boleh export terus projek Affinity ke Canva dan sambung kerja dekat sana. Top 5 tips power guna Affinity by Canva. Buat workspace preset ikut jenis projek. Senang korang nak switch antara design poster, layout, compositing ataupun editing gambar. Guna mode vector untuk lukisan vektor yang clean, pixel untuk edit gambar dan layout untuk susun pages. Semua ni boleh switch on the fly tanpa tukar app. Explore Canva AI dalam Affinity untuk features macam remove background, auto enhance dan generative AI. Jimat gila masa bila banyak kerja nak kena buat. So, quick recap. Affinity by Canva ni gabungkan semua tools pro dalam satu app. Percuma untuk basic, cukup untuk kebanyakan kerja design yang utama, vector, pixel dan juga layout. Ada integration dengan Canva untuk workflow yang smooth. Korang boleh mula explore hari ni juga. Download sekarang. Kalau korang suka video ni, tekan like, komen apa yang korang nak belajar pasal Affinity lepas ni
Dan jangan lupa subscribe seafood.com. Nak belajar lebih lagi, sertai komuniti seafood.com dan tengok kursus-kursus online kami. Link ada dekat description. Rasanya next video kita akan mula modul belajar Affinity by Canva ni. Ada yang berminat tak? Sila tinggalkan komen kat bawah. Kita akan buat projek yang real punya. Buat logo ke, buat poster ke, susun layout macam majalah ke, buku ke, e-book ke. Jangan lepaskan peluang ni. Saya Imran dari seafood.com. Unlock your creative tech skills. Teruskan berkreatif, teruskan belajar. Jumpa dalam video seterusnya. Assalamualaikum dan peace out.